Pernah tak rasa macam kita ni kat simpang jalan, tak tahu nak pergi mana? Rasanya semua orang pernah lalui benda ni kan? Okey, dalam perkongsian kali ni, jom kita terokai macam mana nak reset balik kompas dalaman kita tu dan mula langkah pertama ke arah sesuatu yang baru. Cuba bayangkan, anda tengah jalan kat satu jalan yang gelap. Anda tahu anda kena terus jalan tapi kabus kat depan tu tebal sangat sampai kita jadi ragu-ragu. Betul ke jalan ni? Perasaan macam ni lah yang selalunya kita rasa dalam hidup. Macam satu perjalanan yang kita tak pasti penghujungnya. Yelah, dalam dunia sekarang ni kan, semua benda nakkan perhatian kita. Kerja, media sosial, apa yang orang lain harapkan daripada kita, memang senang sangat rasa terperangkap dan hilang arah. Tapi kalau anda rasa macam ni, ia bukan tanda kita lemah tau. Sebenarnya, itu satu signal penting dari dalam diri kita. Bila kita rasa sesat macam ni, selalunya kita fikir kita kena ubah benda kat luar. Kena tukar kerja, kena pindah. Tapi, macam mana kalau kunci dia sebenarnya ada dalam diri kita sendiri? Jom kita tengok satu idea ni, iaitu buat U-turn dalam minda kita. U-turn ni bukannya bermakna kita mengalah atau patah balik tau, tak. Tapi, ia satu tindakan yang berani untuk kita berhenti sekejap dan nilai balik ke mana sebenarnya kita nak tuju. Konsep ni ada nama dia tahu, dipanggil metanoia. Dan percayalah, ia ada kuasa untuk ubah segalanya. Metanoia, ia datang dari perkataan Greek yang maksudnya perubahan minda yang sangat mendalam. Senang cerita, bayangkan macam kita tukar spek mata yang kita pakai. Dunia kat luar tu tak berubah pun, tapi cara kita pandang dunia tu, yang tu yang berubah. Perubahan cara pandang ni lah yang akan buka pintu untuk kita mula balik. Baiklah, perubahan mendalam macam ni selalunya tak jadi dalam satu malam je. Ia bermula dengan tanda-tanda kecil yang muncul dalam hidup kita hari-hari. Jadi persoalannya, macam mana kita nak jadi lebih peka, nak perasan signal-signal ni semua? Selalunya ia bermula dengan bisikan-bisikan halus dalam hati. Rasa penat yang tak tahu datang dari mana, rasa kosong, padahal dari luar nampak macam semua okey. Ataupun rasa sunyi walaupun kita dikelilingi ramai orang. Jom kita kenal pasti sikit tanda-tanda ni. Tanda pertama, kita rasa macam bateri dah habis. Pernah rasa tak? Kita kerja pagi sampai malam, kejar deadline, tapi hujung hari, kita rasa penat sangat. Tenaga habis dan rasa macam tak berbaloi langsung. Hati rasa kosong dan mungkin akaun bank pun rasa benda yang sama. Okey, tanda nombor 2, rasa tak puas. Maksudnya, kita ada makanan, ada tempat tinggal, semua keperluan asas cukup. Tapi dalam hati, kita masih rasa ada sesuatu yang tak kena. Ada satu rasa kosong yang dalam. Macam kita ni makan untuk teruskan hidup, tapi kita tak betul-betul menghidupinya. Tanda ketiga, bila kerja yang kita buat tu rasa tak kena dengan jiwa. Mungkin kerja tu nampak gah di mata orang lain, gaji besar, tapi ia langsung tak bagi kepuasan pada kita. Hari-hari kita rasa macam kita buat kerja ni untuk survive je, untuk bayar bil, bukan sebab kita betul-betul minat. Dan tanda yang keempat, dan yang ni mungkin yang paling perit, ialah rasa terasing. Rasa sunyi. Kita mungkin ada beratus kawan kat media sosial atau kerja kat ofis yang sibuk, tapi kita rasa tak ada seorang pun yang betul-betul nampak kita. Macam kita ni halimunan, dikelilingi orang tapi tak ada siapa pun yang peduli. Okey, kalau anda rasa macam, ni macam aku je bila dengar tanda-tanda tadi, jangan risau. Serius, jangan risau. Sedar tentang perasaan tu dah jadi langkah pertama yang paling besar. Sekarang, apa kata kita tengok 5 langkah praktikal yang kita boleh ambil untuk mula gerak ke depan? Semua ni bermula bila kita berani tengok diri sendiri dalam cermin dan jujur. Tanya soalan-soalan yang mungkin kita selalu elak. Apa sebenarnya yang aku nak dalam hidup ni? Kat mana silap aku? Apa benda yang aku kena lepaskan? Jujur dengan diri sendiri, itulah kompas pertama kita. Okey, ni dia peta jalan kita. Ada 5 langkah je. Pertama, kesedaran diri. Maksudnya, kita akui je kat mana kita sekarang ni tanpa nak hukum diri sendiri. Kedua, buat plan. Tak payah besar-besar, tentukan 1-2 benda kecil je yang kita nak ubah. Ketiga, cari sokongan. Fikirkan siapa dalam hidup kita yang boleh jadi cheerleader kita. Keempat, suarakan niat. Cuba cerita kat seorang kawan pasal plan kita ni supaya kita rasa lebih bertanggungjawab. Dan akhir sekali yang paling penting, bertindak sekarang. Ambil satu langkah, tak kisahlah sekecil mana pun.
Dan tolong ingat ya, kita tak payah lalui semua ni sorang-sorang. Bila kita cari sokongan, tak kisahlah dari kawan ke, keluarga ke atau mentor, ia bagi kita kekuatan yang luar biasa. Diorang ni boleh jadi macam sauh kita masa ombak tengah kuat. Dan diorang jugalah yang akan raikan kejayaan-kejayaan kecil kita nanti. Okey, kita dah ada plan, kita dah muhasabah diri. Tapi semua tu takkan jadi apa-apa tanpa satu benda. Tindakan. Kat sinilah angan-angan bertukar jadi realiti. Jom kita cakap sikit pasal betapa hebatnya kuasa langkah pertama ni walaupun ia nampak kecil. 3 perkataan ni, saya akan bangkit. Bunyi macam simple kan? Tapi ia bukan sekadar kata-kata. Ia macam satu pengisytiharan. Pengisytiharan yang kita nak bebas dari keadaan kita sekarang. Inilah saatnya kita rampas balik steering hidup kita dan mula tulis bab yang baru. Fikirkan macam pelari pecut kat garisan permulaan. Dia boleh berlatih bertahun-tahun, tapi larian tu hanya bermula bila dia tolak badan dia ke depan. Sama macam kita. Langkah pertama kita tu tak perlu sempurna, tak perlu hebat pun. Yang penting, kita ambil langkah tu. Itulah yang akan pecahkan rasa takut untuk bermula. Jadi, garisan permulaan anda ada kat sini. Sekarang juga. Tak payah tunggu hari Isnin depan atau tunggu tahun baru. Kuasa untuk berubah tu dah ada dalam tangan anda sekarang ni. Soalannya bukan bolehkah aku buat? Tapi soalannya ialah, apa satu langkah paling kecil yang aku akan ambil hari ni? Jalan kat depan tu mungkin nampak sama-sama lagi, tapi percayalah, dengan ambil langkah pertama tu, anda dah pun mula menyalakan lampu untuk terangi jalan tu.